Malaysia sekarang ni bukan sangat gelakkan Dato' Ali Shukri. Lagi-lagi bila dia nyanyi sombang. Bayarlah, Mas. Buat dia bukan. Tapi ramai sebenarnya yang tak sedar. Kita kau tengah sibuk gelak-gelakkan apa yang dia buat tu, dia pula tengah sibuk kira duit, hasil keuntungan dia jual produk dia. Silap-silap, dia yang akan gelakkan korang balik bila tengok akaun bank korang yang selalu sangat kosong. Ini ada satu penjelas saya. Dato' Ali Shukri ni sebenarnya bukan sekadar founder kepada dia, tetapi dia ni juga adalah marketing machine. Dia betul-betul faham kalau nak orang ingat kita ni kena buat benda pelik sikit. Walaupun apa yang dia buat tu betul-betul banyak kepelikan. Itulah strategi dia. Kalau dalam psychological punya term, kita panggil benda ni adalah new psychological effect, di mana semua lambakan konten dan live yang dia buat dalam social media ni buatkan kurang daripada tak nak tahu, tak nak ambil tahu, jadi tiba-tiba nak ambil peduli pula pasal Dato' Ali Shukri ni. Sampai satu tahap subconscious mind kau ni dah diprogramkan untuk tengok konten-konten dia setiap hari. Kiranya kalau tak dapat konten dia, kau macam orang ketagihan dadah. Jadi apakah kelebihan bila Dato' Ali Shukri buat benda macam ni? Yang pertama, dia boleh jimat daripada nak hire model, influencer ataupun spokesperson untuk produk dan juga brand dia. Dia boleh naikkan branding business dia dan juga personal branding dia. Kau ingat kau Datuk Seri? Aku takut. So what? Awak tak membutuhkan saya lebih-lebih tau. Yang keduanya adalah dia dah tak payah nak sewa mahal-mahal dah billboard dekat tepi jalan raya, tepi highway semua benda. Dia sendiri tu dah macam billboard bergerak. Semua orang akan fokus pada dia. Tapi dalam kebaikan dia juga mestilah ada kekurangan. Iaitu reputation risk, di mana orang akan nampak brand dia sebagai brand murahan dan juga lepas ni apa konten-konten yang dia buat tu akan dianggap sebagai konten-konten murahan ataupun bahasa kasarnya konten sampah. Tapi guess what? Good or bad marketing is still a marketing. Bak kata orang putih. Tapi ramai juga sebenarnya yang bagi komen, malu lah nak jadi macam Dato' Ali Shukri ni. Pelik-pelik benar bangai dia. Apa salah saya awak? Tapi bagi aku, better lagi lah jadi macam Dato' Ali Shukri daripada jadi macam kau, selalu sangat malu tapi tak tahu tempat. Buat dosa, buat zina, buat maksiat, tak tahu pula rasa malu. Memang betul lah. Kita kena ingat, marketing ni adalah attention is currency. Jadi kepada sesiapa yang boleh dapatkan perhatian dan convert perhatian tersebut menjadi minat dan juga sales, orang tu yang akan sapu duit. Jadi sebelum kau nak gelakkan orang, kau fikirkan dulu siapa yang berhak ketawa. Adakah engkau ataupun Dato' Ali Shukri sendiri sambil melihat akaun bank kau yang tak berapa nak ada duit tu. Tapi engkau